Yup, apa yang korang nampak dekat depan mata korang ni adalah Running Fredbear, game yang ada viral dekat YouTube dan TikTok. Game tu ada, saya boleh main, tapi laptop saya ni dia buat hal tiba-tiba dia keluar error fatal. So saya tak boleh nak main dekat pengguna sebab dia keluar error. So hari ni kita main dekat version Roblox ni. Kenapa saya main kat smartphone? Jangan tanya saya, sebabnya saya malas nak ni. Saya record pakai OBS, saya pakai tu, saya pakai ni semua. And then tak tahulah Roblox kat PC ni saya boleh tahu kat laptop saya ni dia macam problem sikit. Saya nekat untuk pakai handphone. So let's go, kita masuk ke dalam game ni. Macam mana? Adakah saya takut ataupun biasa saja? Alright, sini kita ada. Okay, so let's go. Suara kuat ke? Minta maaf. Oh my god, ya Allah, astagfirullahaladzim kuatnya. Ni dia punya ni. Okay, kita ambil sikit. Okay, ini ada run ya. So kat sini kita punya objektif adalah survive. Kita ada dua. Satu. Bodoh. Weh, ingatkan tak seram tu. Ingatkan mereka macam saya remehkan tak seram. Weh, dia tipu ni. Dah lah main malam tu. Korang tengok pokok buah apa ni. Ya Allah, macam mana dia boleh dah ada kat situ tu. Ni lock apa ni? No. Astagfirullahaladzim, lajunya. Oh, patutlah dekat atas tu Fredbear save status. Mematikan. So maksudnya dia tengah marah, dia tengah laju sekarang ni. Tadi biasa. Ni kat dia kat mana? Hey, you mau pergi mana? No. Kenapa laju sangat tu? Alhamdulillah dapat masuk dalam ni. Wih, laju tadi tu. Kalau tadi dia dah makan seorang lagi tu kan, 2 orang tadi. Kenapa dia boleh laju tiba-tiba dia kejar saya? Okay, ni dia normal. Okay, tak apa. Wih, saya baru makan tau. Boleh muntah balik ni. Okay, tak apa. Kita ni. Allahu Akbar. Siapalah ni Okay, ya, aman ya. Dia ada 2 je. Satu yang tu, itu pun dah seram lah. Dia punya jump scare tu kuat gila tu. For real tu. Saya punya, ni je volume saya tau. Ini volume saya tapi dah kuat benar dah keluar dalam nakal aku. Orang, hey. Weh, merah tu. Do not open. Weh, orang kat luar tu macam mana? Kesian. John. John. Do not open the doors. Okay. Tapi masalahnya kesian kat luar. I swear. Kau nak sumpah apa tu? Stop it. Get some help. Fredbear tak ada. Ini bisa. Mana Fredbear tu? Mampui. Kenapalah dia ada kat situ? Kacau lah luar aku lah si boy. Kacau lah lu. Anjir lah. Okay. Dia minit kenapa dia takut? Ada ke? Tadi kita mati kat sini kan? Tak setahu saya. Oh, astagfirullah. Sorry. Kenapa dia kat belakang? Kenapa dia kat belakang aku? Bila masa dia kat belakang aku? Oh shoot, habis. Habis. Sumpah tu. Tapak kaki dia slow tu. Jump scare kuat, tapi time tapak kaki slow tu. Where's my protection? Where's my protection? Okay, masuk. Oh, astagfirullahaladzim. Weh, asyik aku mati je. Ya Allah, okay. Fokus. Tengah tapak kaki dia. Okay. Hello. Sorry, tak ada facecam. Saya boleh je buka facecam. Hello. Okay, setakat ni Fredbear tak ada ya. Tak. Okay. Tadi weh, Fredbear jalan sana jalan sini laju gila tu Fredbear tadi.
Astaghfirullahaladzim. Fredbear. Ni nama apa lah? Cika nama dia. Bukan. Ni game yang baru lah. Game yang dia baru buat. Yang ada dekat game Jod. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan kejar aku. Okey, dia kejar aku. Okey, siapa kat dalam? Okey. Shit. Dia boleh mana-mana saja ni. Dia boleh masuk mana-mana je. Fredbear boleh pergi mana-mana saja. Fredbear di balik kakakmu. Oh, kita boleh lock lari. Kenapa ada invisible Tak. Sekarang ni mana Fredbear? Saya takut ni. Ya Allah Akbar. Bukalah. Kena pisang lagi ni. Astaghfirullahaladzim. Fredbear tu. Fredbear gila. Fredbear. Jangan kejar aku. Tutup. Bapak dia Fredbear. Kejut aku ingat tak tutup tadi. Tutup gila. Fredbear kat mana tu? Kenapa buka? Fredbear mana tu Fredbear? Sakit tu jantung aku main kat handphone pun. Ya Allah Akbar. Sekejap kita kuat sikit. Kuat sikit je. Sorry lah kalau suara saya tak dengar ya. Wait. Astaghfirullahaladzim. Doesn't it look like we are in hard mode? No. Ya betul lah. Setuju. Kenapa kita rasa macam hard mode tu? Saya pun mati banyak kali ni. Selalunya saya dah main tau game ni. Tak mati pun, tapi takut. Dia takut by the way. Tapi saya tak tahu kenapa dia susah berbanding yang sebelum ni. Apa? Ya Allah, innalillah. Tak sebut nak ucap kali dukan musyahadah dah mati. What the hell is that? Bapak dia kalau dia memang cari naas. Oh, you tak juga dia tengah on mode. Bapak marah tu aku. Okay, bye. Okay, stamina. Fredbear kat sini tu. What the hell? Dia buat apa tu? Oh, bahaya. Seorang lagi tu boleh. Oh. No. Dia boleh datang sini. Possible dia boleh datang sini. Weh, susah tu kali ni. Tak betul dia cakap tu. Bapak ni. Weh, mana tu? Tak sempat nak buka torchlight. Allahu Akbar, mana tu? Okay, buka mat. Okay. Tutup mat. Mati aku tadi. Ya Allah mat, tutup mat. Jangan bagi dia keluar mat. Jangan buka mat. Tak ada CCTV tu. Tak ada macam game FNAF yang betul tu. Ya ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa bagi dia buka? Kenapa bagi dia masuk? Fredbear ada kat situ. Mantap. Fredbear kat situ. Oh shit, Fredbear kat level mana? Fredbear kat sini. Oh, risikokan nyawa aku. Jangan risikokan nyawa. Oh my god, Allah. Astagfirullahaladzim. Hello Fredbear. Di manakah kamu? Okay. Alright. Okay. Saya dah tahu dah mainan dia. We need stay away from them. Okay, ni last kalau saya mati kira end video tu. Tapi jangan cakap saya sengaja mati je. Kalau saya mati, saya cuba Astaghfirullahaladzim. Inallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nampak saya lari tau. Okay, tutup. Okay. Jangan bagi masuk Toby, jangan Toby. Muhammad engkau Muhammad. Nama kau je Muhammad perangai macam okay. Nampaknya alhamdulillah nothing happen. Bapak laju. Tutup lah tayar. Baik tu.
Astaghfirullahalazim. 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 Okey. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Dah merah. Tame. Apa? Kiki. Ya Allah, kuat gila. La ilaha illallah. Apa yang seronok sangat ni masuk ni? Mampu. Tak boleh nak buka. Okay. Selamat ke? Astagfirullahaladzim. So itu je lah game kita pada kali ini, iaitu game Running Fire Roblox ya guys. Kalau korang suka dengan game ini, saya akan buat challenge lain pula ya. Tapi saya nak beritahu challenge apa, saya tak pastilah, tapi saya rasa saya ada bagi tahu challenge apa yang saya pernah buat. Saya akan buat dekat game ini kali ini ya. So jumpa korang di next video. Saya tak nak sakit jantung dah awal-awal muda-muda ni. So baik saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berebah. Wow, sebelum tu korang nak end video ni, korang kena tengok video ni, klip ni satu dulu. Sebabnya saya rakam dah lama, tapi edit ni esok paper last saya untuk SPM. So saya akan hantar video ni selepas saya habis SPM, hari Selasa pada malam hari yang korang tengok. Tak tahulah korang tengok bila, tapi hari Selasa 9 hari bulan 12 dari 2025. So terima kasih banyak siapa yang saya dah menonton lama dah, daripada saya mula ada YouTube ni sampailah saya habis SPM dan masih politik. Terima kasih siapa yang telah subscribe. Wow, saya appreciate sangat. InsyaAllah lepas ni kita akan buat video banyak-banyak macam ni, lawak-lawak. Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera.